Tidur 7 jam tu satu hal. Tapi kalau start tidur pukul 9 malam versus pukul 1 pagi, kesan dia dekat badan tak sama langsung. Jom tengok apa jadi kat badan kita kalau tidur ikut jam-jam ni. Tidur jam 9 malam, waktu hormon emas. Melatonin, hormon tidur, dilepaskan sepenuhnya. Tidur lebih lena. Fasa detoks hati bermula dalam keadaan tubuh rehat sepenuhnya. Hormon kesuburan, estrogen, progesteron lebih stabil. Badan rasa ringan, kulit nampak glowing esoknya. Tidur jam 10 malam, tidur ideal. Masih sempat capai deep sleep dan fasa pemulihan penuh. Kortisol kekal rendah, elak bangun penat. Sesuai untuk yang kerja siang dan bangun subuh. Badan bertenaga, emosi stabil, hormon steady, tidur jam 11 malam, masih okey. Tapi mula kacau sistem, tidur lewat dari 10 malam. Melatonin delay, badan struggle nak masuk fasa deep sleep. Rasa tidur cukup jam tapi bangun tetap letih. Risiko jerawat, berat tikar turun, period tak konsisten mula muncul. Tidur jam 12 malam, badan dah mula mode survival. Detox hati terganggu. Sistem hormon dan otak dah miss timing. Bangun pagi rasa moody, kulit tak bermaya, hormon tak stabil, kesuburan wanita mula terjejas. Tidur jam 1 pagi, reset rosak, hormon menangis. Deep sleep sangat singkat, otak dan rahim tak sempat repair. Kortisol naik terlalu awal jadi emosi swing, period delay, jerawat, hormon jangka panjang. Risiko PCOS, berat degil, TTC makin susah. Tidur awal adalah hadiah paling mudah untuk stabilkan hormon, naikkan kesuburan dan cantikkan kulit. Paling win kalau mula tidur antara 9 ke 10 malam. Nak TTC, nak kurus, nak kulit glowing, semua bermula dengan masa tidur. Komen saya nak reset tidur. Kalau anda relate dan jangan lupa follow untuk konten hormon, kesuburan and healing wanita yang simple tapi powerful.